Pada malam kejadian tu, si Wani baru balik kerja, naik LRT. Penat kan? Hari-hari dia penat. Sebab apa? Aduh, kena rasuk lagi orang sebelah ni. Sebab asal maghrib je mesti jiran dia kena rasuk. Jadi masa tu kawan dia, jiran dia lah datang. So dia tanyalah dekat jiran dia si Bat ni, apa cerita. Dia orang hantar benda kat jiran sebelah ni. Ada. Jiran nampak? Ada pontianak berdiri depan pintu rumah jiran sebelah kau ni. Waktu maghrib macam ni. Aku balik dulu lah. Bini aku panggil. So ceritanya, setiap kali maghrib ada jiran akan nampak ada pontianak berdiri dekat depan rumah jiran dia yang kena rasuk tu lah. Dah lah aku seorang je ni. Dah lah masa tu tengah waktu maghrib kan, saja apa ni si Bat ni duk cerita pula. So jadi si Wan ni pun dah lepas bersihkan diri, dia tidur lah malam tu. Yang pula. Tapi nak jadi cerita lah kan, dia tak boleh tidur. Tergolek sana, tergolek sini, tengyang-nyang dia. Apa ni, dengan apa yang jiran dia Bat tu tadi cerita. Tiba-tiba dia terbangun sebab dekat ada rasa haus. Jadi dia pergilah kat dapur ambil air. Bismillah. Sedap dia minum, tapi dia tak perasan ada pontianak dah masuk dalam rumah dia. Allahu Akbar. Pasal kau kacau aku. Kau salah rumah lah. Rumah dia kat sebelah ni. Entah datang dari mana keberanian si Wan ni, dia boleh sound pontianak tu. Masalahnya, dia siap tunjuk lagi rumah yang sepatutnya pontianak tu pergi. Apa aku buat ni? Boleh pula si pontianak tu dengar cakap dia. Persoalan dia sekarang ni, adakah si Wan ni Apa yang aku cakap tadi? bersubahat sama dengan tukang sihir tu?